Assalamualaikum adik-adik. Okay, hari ni Ustazah nak sampaikan satu cerita yang sangat menarik. Cerita pasal Zubair Al-Awwam. Okay, pernah dengar tak? Zubair Al-Awwam ni siapa? Siapa nama sebenar dia? Dia tinggal di mana? Lahir kat mana? Jom kita dengar satu persatu. Okay, Zubair Al-Awwam ni, nama sebenar dia adalah Abu Abdullah Zubair bin Al-Awwam. Okay, dia dilahirkan di Mekah. Dia adalah sepupu kepada Nabi Muhammad. Sebab tu dia kecil, dia dibesarkan oleh ibunya kerana ayahnya telah meninggal dunia semasa dalam peperangan sebelum dia dilahirkan. So basically, Zubair ni dia membesar dengan mak dia sahaja. So mak dia ni siapa pula? Mak dia ni adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah ni siapa kepada Nabi Muhammad? Safiyah ni adalah ibu saudara Nabi Muhammad sendiri. Jadi basically Zubair dengan Nabi Muhammad ni adalah sepupu, macam tu. Satu lagi yang kita kena tahu, Zubair ni juga adalah menantu kepada Abu Bakar, which mean Abu Bakar ni, kita tahu Abu Bakar kan adalah kawan kepada Nabi Muhammad. Jadi rapat juga, dia punya salah silah tu jadi rapat. Zubair tadi dah sepupu kepada Nabi Muhammad. Kawan baiknya pula ambil Zubair ni sebagai menantu. Jadi Zubair ni dia berkahwin dengan anak Abu Bakar yang bernama Asma. Okay, habis cerita tentang biodata Zubair bin Al-Awwam. So sekarang kita nak tengok cerita, kita nak dengar cerita macam mana Zubair ni dia masuk Islam, apa yang berlaku selepas dia masuk Islam dan rintitan cerita sehingga dia wafat. Okay, Zubair bin Al-Awwam ni dia memulai Islam ketika umur dia 15 tahun. Okay, daripada kecil dia dah masuk Islam kan. Menjadikan dia adalah antara orang yang terawal masuk Islam, dan Zubair bin Al-Awwam juga adalah antara 10 orang yang dijanjikan masuk syurga. Hebat kan Zubair Al-Awwam ni? Jadi kita kena tahu dia punya cerita. Okay, lepas Zubair bin Al-Awwam ni dia masuk Islam, dia ada seorang pakcik dia kafir Quraisy lah. Pakcik dia ni orang kenal dengan seorang yang kita panggil singa Quraisy. Maksudnya orang itu sangat-sangat bengis dan sebagainya lah. Jadi bila pakcik dia ni tahu Zubair ni dia masuk Islam, pakcik ni jadi marah dan dia terus jumpa dengan Zubair untuk seksa Zubair ni. Jadi seksaan yang pakcik dia ni buat kepada Zubair ni sangat-sangatlah kejam. Antara seksaan yang pakcik dia buat dekat Zubair ni adalah dia pergi tangkap Zubair tu, dia gulung dalam tikar. Okay, boleh adik-adik semua bayangkan tikar kan? Dia gulung Zubair dalam tu dan dia letakkan ke atas api. Kita bayangkan api besar-besar macam tu, dia gantung Zubair tu ke atas tu. So kalau orang ni macam tu, apa jadi? Dia susah nak bernafas kan? Sebabnya dia duduk dalam tikar tu, bawah tu ada api. Jadi Zubair ni masa tu dia hampir-hampir meninggal. Itu yang antara satu cerita yang memorable sikit kita kena ingat tentang Zubair bin Al-Awwam ni. Okay, seterusnya Zubair bin Al-Awwam ni yang kita kena tahu, dia adalah seorang penunggang kuda yang sangat handal, sangat mahir, sangat pantas, sangat tangkas. Macam itulah. Nak katanya hebatnya dia ni, semua perang yang ada sebelum-sebelum tu lah kan, dengan bersama Nabi, dia nak join. Jadi dia antara orang-orang yang terawal kalau Nabi ajak je perang, dia adalah antara orang yang terawal untuk sambut seruan jihad tu. Okay. Ceritanya, bila terlalu banyak sangat dia join perang tu kan, anak dia menceritakan, anak dia bernama Urwa. Urwa ni dia menceritakan yang ayah dia ni, Zubair tu lah kan, banyak sangat parut dekat badan. Kan Zubair tadi, saya sampaikan dia banyak sangat ikut perang kan. So jadi banyak sangat parut dekat badan. Antara parut yang paling besar yang Urwa cerita, ada 3 parut yang paling besar yang ada dekat badan. Sampaikan Urwa ni dia boleh masukkan jari dia dalam parut tu. Bermakna ada lubang dekat badan Zubair ni. Betapa dahsyatnya dia punya semangat untuk berjihad tu. Dia tak peduli pun dengan badan dia macam tu. Dia teruskan je untuk join segala peperangan yang Nabi ajak. Itu dia. Jadi tiga lubang yang tadi Urwah sampai tu kan, yang boleh masuk jari dalam badan tu, ada 3 yang besar lah. 2 dia dapat daripada perang Badar dan 1 dia dapat daripada perang Yarmouk. Okay, so kat sini kita nak cerita sikit masa perang Yarmouk tu. Okay, masa perang Yarmouk tu berlaku,
tentera Islam dia berlawan dengan tentera Rom, tentera Romawi lah. Yang mana kita tahu masa tu tentera Romawi ni dia sangat besar dan dia sangat ramai. Menjadikan orang-orang Islam masa tu, tentera Islam masa tu dia rasa takut. Dia rasa gentar dan sampai dia orang macam kaku, tak boleh nak bergerak. Jadi Zubair bin Al-Awwam masa ni dia pun sebagai seorang ketua juga masa tu, dia pergi merempuh pasukan tentera musuh tu seorang diri pun tak apa. Tapi masa tu dia bersama dengan partner lah, kita panggil partner, Khalid bin Al-Walid kat situ. Nak katanya Zubair bin Al-Awwam ni betapa kesungguhan dia, betapa hebatnya dia nak berjihad tu, walaupun 1000 orang sekalipun yang menentang dia, melawan dia, dia tetap berani untuk ke depan. Okey, ketika berhijrah ke Madinah, Zubair ni dia bersama dengan dua orang, Umar dan Hamzah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, secara terang-terang. Maksudnya diorang ni secara berani buat hijrah tu secara terang-terangan. Kan diorang berhijrah ke Madinah ni sebabkan diorang terlalu banyak diseksa kan dekat Mekah tu. Jadi Zubair ni antara orang yang berani. Dia berani pergi kata okay, dia berhijrah ke Madinah ni secara terang-terangan. Okay, itu yang pertama yang kita kena tengok, yang dia sangat-sangat berani. Yang tadi tu cerita dia berperang tu kan. Yang sekarang kita nak cerita pasal dia berhijrah ke Madinah tu. Okay, ketika masa ada satu story ni, ada satu part ni, diorang terdengar, diorang dapat tahu yang orang kafir musyrikin ni cakap Nabi Muhammad dah terbunuh, dah tak ada. Jadinya Zubair ni dia adalah orang pertama yang mengangkat pedang nak menentang kafir Quraisy yang kata Nabi Muhammad dah terbunuh tu. Jadi dia angkat pedang tu dan dia berkeliling sekeliling Mekah sampailah dia dapat tahu cerita sebenarnya, iaitu adalah palsu. Okay, so for the last one, untuk cerita Zubair bin Al-Awwam ni, saya nak kongsikan satu riwayat lah kita panggil kan, riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Katanya, okay, Nabi SAW bersabda, siapakah yang sanggup mendatangkan khabar tentang kaum musuh pada hari perang Ahzab? Zubair pun berkata, aku. Kemudian baginda bersabda lagi, siapakah mendatangkan kepadaku khabar kaum musuh? Zubair pun berkata lagi, aku. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap Nabi mempunyai hawari. Hawari itu apa? Hawari itu adalah pengikut setia. Sedangkan hawariku adalah Zubair. So itu adalah kata-kata Nabi sendiri. Nabi mengangkat darjat, kita kata isytiharkan, Zubair bin Awam ni adalah pengikut setia kepada Nabi Muhammad. So kita tengok daripada cerita dia daripada kecil tadi kan. Dia bukannya macam kita kan lahir dah Islam. Tapi Zubair ni dia lahir sebelum tu belum Islam lagi, tapi umur 15 tahun dia dah masuk Islam. Lepas tu dia diseksa, lepas tu dia teruskan dengan perjuangan dan sebagainya untuk menegakkan agama Islam bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Begitu setianya dia dengan Nabi Muhammad tu daripada dia kecil sampailah akhirnya Allah nak tarik nyawa dia dalam perang Jamal dan dibunuh oleh seorang lelaki, Amr bin Jamrus, dan dia meninggal pada umur dia 66 tahun. Jadinya sepanjang dia hidup tu, kehidupan dia adalah untuk menegakkan agama Islam bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Nabi kita dan bersama dengan para sahabat yang lain untuk menegakkan agama Islam dekat dunia ni, dekat muka bumi ini. Jadinya adik-adik semua, apa benda yang kita dapat daripada kisah Zubair bin Al-Awwam ni adalah setiap perkara yang kita lakukan tu, kita cuba remind balik semula, cuba recall balik semula macam mana betapa hebatnya hero-hero Islam ni sebelum-sebelum ni nak tegakkan agama Islam tu, nak sampaikan agama Islam tu pada kita. Jadi apa tugasan kita sebagai seorang Islam adalah kita ikut apa benda yang Nabi suruh dan kita tinggalkan apa benda yang tak sepatutnya lah untuk kita buat tu. Okey, dapat semua? Bye. Assalamualaikum.